Ada juga orang kata di mana budaya sopan santunnya. Tak nafikan dia Syah setuju. Bagi Syah tak melebih-lebih sampai menjatuhkan apa-apa. Baru sahaja melancarkan lagu raya berjudul Tum Tum Raya, tiba-tiba ada pula pihak yang mempersoalkan video muzik MV lagu nyanyian Syiha dan juga Ida Zikir ni. Ada yang anggap tarian dalam MV mereka ini kurang elemen sopan santun dan juga tidak bersesuaian dengan raya Aidilfitri yang bakal menjelma. Hei, macam-macam lah. Tapi sebelum Syiha dan Ida jawab lebih lanjut berkenaan perkara tu, dengar cerita kos untuk buat lagu dan juga MV Tum Tum Raya ni bukannya murah. Betul ke tu Syiha? Perkara yang paling tinggi saya pernah buat lah. Saya tak nak mention berapa, tapi yang paling tinggi yang saya pernah buat. Dan Syiha sebenarnya rasa sangat puas lah dengan kos yang dah dikeluarkan, support daripada pihak saya dan juga Kimbo dan SL. Saya rasa puas lah. Apa yang buat Syiha sanggup all out untuk lagu raya ni? Kan, sebab satu sebab Syiha memang suka explore something new. Pertama, Syah punya team Syah Zikir Empire ni sejenis kita orang suka nak mencuba benda baru. Dalam masa yang sama kita orang cuba nak different daripada orang lain sikit. Dan juga Syiha sendiri sebelum ni dan Syah selalu buat. Macam sebelum ni kan Syah banyak buat video yang rumah kampung, yang normal. Tapi kali ni Syah berani ambil cabaran untuk nak buat lain pada yang lain sikit. Ada unsur komedi yang saya rasa mungkin tak semua orang boleh terima apa yang Syah keluar tadi. Dan konsep tu yang kena buat slow-mo sepanjang kita orang shooting. Syah suka buat satu yang baru, itu je lah. Dah seminggu lalu launching kan? Dari segi feedback, komen yang orang yang tengok macam mana? Macam campur ke atau? Syah rasa komen positif tu lebih daripada yang negatif lah. So itu apa yang Syah baca. Syah happy sangat sebab ada juga penonton yang sedar tentang apa yang kita sajikan just tu. Syiha dalam banyak positif tu kan, ada juga orang kata di mana budaya sopan santunnya. Sebab bila tengok pada tarian Syiha tu kan, apa yang Syiha boleh kata? Syah tak nafikan dia Syah setuju. Syah setuju dan apa yang komen yang positif Syah ambil, yang negatif kalau ada betulnya pun Syah ambil. Mungkin waktu lagu raya Syah yang sebelum-sebelum ni semuanya Syah dah terapkan elemen yang normal. Cuma tahun ni Syah nak selitkan elemen komedi saja. Bagi Syah tak melebih-lebih sampai menjatuhkan apa-apa. Itu untuk komen Syah lah. Cuma tarian tu aktif untuk dari segi energi saja. Syah terima nanti yang saya buka dan Syah accept benda tu. Dan insyaAllah Syah akan improve lagi. Dan tu je. Syah minta maaf kalau ada orang yang tak selesa. Dan kalau kita perasan dalam video klip tu memang tak ada langsung kita selipkan macam ketumpat tengok dalam lampu raya dan sebagainya. Sebab kita memang betul-betul totally kita nak bawa ke arah moden kan, moden lain daripada yang lain. So sebab kita pun fun, macam fun kat rumah dengan family, orang ramai, huru-hara kat dapur kan, huru-hara mengemas, makan kuih, rebut macam itu je. Movement tu semua pada saya tak ada yang melampaui batas sampai nak mencalahkan budaya, nak mencalahkan semua. Kita tak bawa ke arah yang, cuma kita sebagai manusia biasa kita nak fun, kita nak vibe yang Dia kata keluar skeptikal daripada lagu raya biasa. Kalau itu kan, better Syah spend yang macam ini untuk Syah punya single. Sebab dia lagi panjang duration dia. Taklah kita dah masa sekejap je. Tapi Syah rasa macam raya kot. Jomlah kita buat something new lah macam tu. Syah kata terpaksa cat studio pun jadi lain 3 kali. Boleh cerita sikit? Disebabkan kali pertama kan Syah buat benda ni, Syah tak tahu yang rupanya tak sebarangan cat yang boleh dicat. Kita orang cat mula-mula, cat kenapa warna jadi warna susu ni, dia tak nampak striking. So berapa kali agaknya tukar warna? Bila kita dah dapat tahu tu, pergi balik tempat cat tu, kita buat baru akan estimate balik datang, okey, dah boleh. Tapi costing lah, sebab lepas kita orang colour kan, nak tunggu kering, lepas tu shoot nak cat balik putih, berapa layer lagi nak cat balik daripada warna asal lah. Tum Tum Raya tu apa Syah? Actually lagu ni sebenarnya bukan lagu Tum Tum Raya, tajuk bukan Tum Tum, terpaling raya. Tapi bila kat studio, untuk nak ubah sikit ada part yang saya rasa apa yang nak dulukan, apa yang nak belakang sikit. So saya cakap dekat engineer tu, cakap dekat bahagian yang drum yang tum tu jangan letak situ, letak dekat sini. So kita sebut tum tu banyak kali, automatically macam tum. So macam jomlah kita buat Tum Tum Raya. Walaupun saya rasa mungkin macam Tum Tum Raya, tapi itu antara yang saya rasa macam gamble juga. Jomlah Tum Tum Raya. So Tum Tum pun macam bagi saya ada banyak masuk juga. Tum Tum macam meriah, gitulah.
Tak sengaja. Tum-tum raya. Kau ingat tum-tum ni bunyi mercun ke? Ha kan? Boleh. Boleh. Nanti ikut masing-masing.